Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Aidiladha yang kedua. Hari ini saya nak kongsi dengan anda cara saya nak masak ikan pekasam. Ikan pekasam ni aman beli dekat Kota Baru Kelate, ikan pekasam kelah. Ikan pekasam kelah. Sedap sangat ikan pekasam ni. Cara saya goreng ikan pekasam ni, saya akan gunakan bawang besar dalam 3 biji ke 4 biji. Saya hiris macam ni. Kemudian lada besar dan juga lada api saya campurkan. Dan akhir sekali, limau nipis ni untuk kita peras lepas kita goreng semua bahan-bahan kita. Kita goreng bawang ni dulu dengan lada besar dan cili api ni, goreng sampai dia garing. Kemudian baru kita goreng ikan pekasam kita ni. Dan nak goreng loket luar, tak boleh goreng loket dalam rumah. Kang Omat dan Kubah bau ai. Okey, jom kita goreng. Ini dapur luar saya. Saya dah panaskan minyak. Kita goreng saja bawang besar ni bersama dengan cili api dengan lada besar kita. Kasih dia garing. Idea dia kenapa saya goreng bawang dengan cili dulu, sebab saya nak bau minyak ni dia wangi. Bau bawang. Aroma bawang tu ada dekat dalam minyak ni dengan cili ni. That's why saya goreng bawang dengan cili dulu. Kemudian baru saya goreng ikan pekasam kelah ni. Itu idea dia lah. Kita goreng bawang besar kita sampai dia keperangan macam ni. Ni kira okey lah. Tutup api. Kita toastkan dia. Kemudian baru kita boleh goreng kita punya ikan pekasam. Minyak kena banyak macam ni. Goreng dia. Dan saya nasihatkan gunakan penyepit. Sebab bila kita nak terbalikkan tu, jangan gunakan sudik, nanti dia hancur. Okay, biar dia garing. Kita balikkan. Yang ni kita tunggu sekejap lagi, kejap kita masak. Kecilkan api. Dan kita tuangkan kita punya bawang dengan cili yang kita gorengkan tadi. Kita masukkan balik dalam ni. Kacau-kacau sikit. Sikit je kacau, yang kacau kuat-kuat hancur ikan tadi. Tutup api. Makan dengan nasi panas. Tulang ikan pekasam ni lembut tau. Boleh makan dia. Alhamdulillah, siap menu makan tengah hari saya. Ni saya nak masukkan dalam bekas. Limau nipis, limau kasturi pun boleh. Perahkan dia dekat atas ni. Ni ikan pekasam yang saya goreng tadi, saya ada perah sikit asam limau. Mak saya goreng terung telunjuk dengan cili api, dengan bawang dan juga dengan ikan bilis. Saya nak rasa ikan pekasam dengan supnya, sup daging korban. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan pekasam ni kena simpan kat dalam Tupperware. Tak boleh dia sedih-sedih kat luar dah. Habis kena urung kan. Sedap ni ikan pekasam ni, lembut. Tengok daging ikan kelah ni. Sedap, ya Allah. Topek mak makan. Terung telunjuk. Saya kalau goreng ikan pekasam ni, saya suka bawang dia lebih. Bawang lebih, cili lebih, baru sedap. Dah, takap. Bahau. Dangi. Okey lah tu. Okeylah, tu saja nak kongsi. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat mencuba.